Tuan-tuan, orang yang kata Allah Ta'ala kat langit ni kafir tak? Siapa yang kata Allah Ta'ala kat langit? Dalam surah Ghafir. Ni ayat Quran, dan saya buka ni tafsir Tabari. Tafsir Tabari ni ahli sunnah lah. Ibn Jarir At-Tabari. Wa qala Fir'aun, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, binakan saya sarhan, binaan, la'alli ablughul asbab, supaya saya boleh panjat langit. Asbab as-samawat, saya nak panjat langit. Fa attali'a ila ilahi Musa, supaya aku boleh tengok Tuhan Musa kat langit. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kerana aku menyangka dia bohong. Maksudnya, akidah Tuhan kat langit ni akidah siapa? Akidah Fir'aun ke akidah Musa? Ada orang dia pergi pusing, dia kata tu akidah Fir'aun. Fir'aun mana mengaku ada Tuhan? Dia nak pergi tengok kat langit tu, nak tengok Tuhan Musa. Kemudian saya kata, saya baca ayat ni saya faham, Musa yang dakwa Tuhan dia kat langit. Sebab tu Fir'aun nak pergi panjat. Dan pemahaman saya ni, ini juga pemahaman yang dinyatakan oleh At-Tabari. Wa qawluhu wa inni la adhunnuhu kadhiba, dan kata-kata Fir'aun, aku menyangka Musa pembohong. Yaqul wa inni la adhunnu Musa kadhiba fima yaqul wa yadda'i min anna lahu fi sama'i rabban arsalahu ilaina. Fir'aun kata, aku menyangka Musa bohong bila mana Musa berkata dan mendakwa sesungguhnya dia ada Tuhan di langit, yang Tuhan itu yang mengutuskan dia kepada kami. Adakah Tabari ni sesat? Adakah Tabari ni kafir? Tapi bila orang sebut, bila ahlu sunnah sebut Tuhan di langit, jangan bayang macam mana, jangan fikir macam mana, jangan duk fikir adakah langit tu lebih besar pada Tuhan, maka Tuhan kecil pada langit. Tak, jangan fikir yang tu. Seperti mana kita boleh beriman kita akan melihat Tuhan di hari kiamat tanpa menetapkan kaifiat, macam itulah kita kena beriman dengan benda ni. Tuan-tuan, ahli sunnah percaya kita boleh tengok Tuhan kan di hari kiamat. Bukankah melihat ni perlu ada jarak, perlu ada tempat? Tapi kita tak, semua tu ternafi daripada Allah. Kita tengok Allah tanpa kaifiat, laisa kamitslihi syai'. Macam mana kita beriman Tuhan berkata-kata? Bukankah berkata-kata ni mesti ada kotak suara, mesti ada gegaran? Tapi kita kata Tuhan bercakap ikut dia lah, cara dia. Macam itulah kita kena beriman dengan keseluruhan ayat sifat. Tetapkan seperti mana yang disebut oleh Allah dan Rasul, kemudian kita kata Allah tak sama dengan makhluk.